Baiklah Irfan, adakah kau sudah bersedia untuk tugasan pertama kau? Sedia. Baju hitam. Dia itu dia Syazwan. Dia akan bagi peluru macam-macam kat kau. Kau kena jaga dia, kau kena lindungi dia sebab dia adalah watak utama. Assalamualaikum semua, nama saya Irfan dan dalam video kali ini aku akan ceritakan pasal Irfan. Apa? Aku nak beli watak kau. Apa? Untuk apa? Disebabkan aku tak muncul sangat dalam channel ni, jadi aku nak beli watak kau. Dan aku akan gantikan kau satu babak. So boleh? Apa? Kau dah hilang akal ke? Macam yang kau tahu, aku seorang je bercakap ceritanya Baiklah, ceritanya begini. Aku ada kawan baik yang aku akan panggil Amir. Dan Amir ni mantap. Dan dia adalah orang yang paling banyak buat plan dalam grup member-member aku ni. Yang masalahnya, plan kita orang memang tak selalu jadi. Pada suatu hari, kita orang tengah perang mercun pada bulan Ramadan. Dan pada malam hari, kalau korang nak tahu, jangan risau, tak ada orang cedera dan babak ni. Kurang-kurang hilang jari. Masa mercun dah nak habis, Amir ni lah yang akan sponsor semua stok-stok mercun baru. Dan harap tim ini boleh menang. Walaupun memang tak boleh. Hari ke-100. Aku terperangkap di dalam ni. Bilakah aku dapat tengok matahari lagi?